Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Kerajaan Negeri Pahang akan melaksanakan dasar bekerja dari rumah WFH selama 2 hari seminggu secara giliran bermula minggu hadapan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata langkah ini bagi membantu mengurangkan beban kos harian penjawat awam. Ia termasuk kos perjalanan, bahan api dan keperluan harian susulan peningkatan kos sara hidup ketika ini. Pelaksanaan WFH akan dibuat secara berjadual tanpa menjejaskan perkhidmatan kepada rakyat. Langkah ini juga diambil secara proaktif berikutan situasi semasa termasuk konflik di Timur Tengah. Setelah kita mengambil kira keluh kesah rakyat serta cabaran peningkatan kos sara hidup yang semakin dirasai ketika ini, Kerajaan Negeri Pahang telah mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar bekerja dari rumah ataupun work from home selama 2 hari seminggu secara giliran bagi keketangan Kerajaan Negeri Pahang berkuat kuasa mulai minggu hadapan. Keputusan ini dibuat sebagai langkah prihatin kerajaan negeri dalam membantu mengurangkan beban kos harian yang terpaksa ditanggung, termasuk kos perjalanan, bahan api, tol, makan minum serta keperluan urusan keluarga. Pelaksanaan dasar ini akan dibuat secara tersusun dan berjadual tanpa menjejaskan kecekapan operasi dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri kepada rakyat. Ini semua adalah ekoran daripada apa yang berlaku di Timur Tengah. Jadi kita kerajaan negeri berpendapat kita mengambil tindakan awalan. Dan saya pun telah menyeru kepada semua penjawat awam, rakyat negeri Pahang supaya kita paksa lebih berhemah, lebih berjimat cermat kerana kita tidak tahu konflik di Timur Tengah ni sampai bila. Dan itu kita mengambil langkah yang proaktif dulu. Jadi buat setakat ini, kita mengambil langkah bahawa bekerja dari rumah 2 hari seminggu ni adalah satu pendekatan awalan yang kita perkenalkan untuk langkah berjimat cermat dan melegakan bebanan yang ditanggung oleh rakyat di Pahang. Kita akan minimalkan. Kita akan jimat dan minimalkan supaya ini dapat menjimatkan penggunaan minyak diesel terutamanya. Sebab kita tidak mahu wujud lompong-lompong dan dalam masa yang sama juga kita tidak mahu menjejaskan produktiviti pejabat awam negeri Pahang. Ada peraturan prosedur dia lah. Yang ini akan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Datuk Nazri akan uruskan dengan ketua-ketua jabatan. Kita akan beritahu lah daripada semasa ke semasa. Bila keadaan dah pulih, kita akan balik pada sedia kala. Dan ini kita telah pun laksanakan semasa COVID dulu. Akhir 2018, 2019. Dan dia punya cara tu lebih kurang sama lah dengan COVID dulu. Mungkin ada ubah suai, tambah baik dari sana sini. Dalam semangat yang sama, Kerajaan Negeri turut menggalakkan pihak swasta, syarikat berkaitan kerajaan, badan berkanun serta majikan-majikan lain di negeri Pahang ni untuk mempertimbangkan pendekatan kerja yang lebih fleksibel, termasuk pelaksanaan bekerja dari rumah sekiranya bersesuaian dengan operasi dan keperluan organisasi masing-masing. Kerajaan negeri percaya langkah ini mampu memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bekerja di samping mewujudkan suasana kerja yang lebih seimbang, produktif dan responsif terhadap cabaran semasa. Dalam masa sama, penjawat awam diharap terus mengekalkan disiplin, integriti dan produktiviti sepanjang tempoh pelaksanaan WFH. Kerajaan negeri turut menggalakkan majikan lain di Pahang mempertimbangkan kaedah kerja fleksibel. Pahang mencatat grade purata negeri 4.08 dalam keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 sekaligus meletakkan negeri ini di kedudukan kedua terbaik selepas Putrajaya. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata pencapaian tersebut membuktikan usaha berterusan dalam memperkukuh kualiti pendidikan di negeri ini.
Beliau turut merakamkan penghargaan kepada ibu bapa dan para pendidik yang memainkan peranan penting dalam kejayaan berkenaan. Menurut beliau, kejayaan itu adalah hasil komitmen tinggi pelajar, guru serta sokongan berterusan daripada keluarga. Saya ucapkan tahniah kepada anak-anak Pahang yang berjaya mendapat sertifikat A. Tahniah negeri Pahang menduduki tempat pertama berbanding dengan negeri-negeri lain. Tolak Putrajaya. Mak Tafiz Turas kita masih mengungguli. Sebab pertama saya harap ini dapat dikekalkan. Syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat secara langsung dan tak langsung. Pertama kepada ibu bapa, anak-anak semua dan para guru Jabatan Pendidikan daripada pengarah sampailah ke bawah. Kejayaan ini adalah kejayaan bersama dan kita seperti biasa kerajaan negeri akan terus memberi sokongan dan dukungan supaya anak-anak kita mendapat belajar dengan penuh disiplin. Kita dah bagi dia buku rujukan SPN apa semua. Lain-lain akan dipertimbangkan. Kita akan pertimbangkan kemudian. Sebab kita dah belanja banyak hampir 4 juta untuk pendidikan di negeri Pahang. Kerajaan negeri akan terus bagi sokongan. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus memberi sokongan dan dukungan bagi memastikan kecemerlangan pendidikan dapat dikekalkan. Dalam masa sama, beliau turut mengucapkan tahniah kepada pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dan kerajaan negeri juga akan mempertimbangkan pemberian insentif kepada pelajar yang berjaya sebagai galakan untuk terus cemerlang. Kerajaan Negeri Pahang memastikan tiada petugas agama yang tercicir dalam menerima bantuan khas Aidilfitri BKA kluster agama yang diagihkan secara berperingkat di seluruh negeri ini sejak Ramadan lalu. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Pahang, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, bantuan itu melibatkan pelbagai lapisan petugas agama termasuk imam, bilal, siak, wali hakim, guru takmir, guru kafah serta guru Al-Quran asrama. Menurut beliau, setakat ini semua kumpulan telah menerima bantuan dengan agihan terkini melibatkan guru kafah dan guru Al-Quran asrama. Ya, betul. Tak ada. Kita dah sampaikan kepada imam, bilal, siak, wali hakim, ini khairat kematian dan guru takmir. Dan ini giliran guru Quran asrama dan juga guru kafah. Yang uniknya guru Quran asrama ni, dia adalah satu-satunya yang wujud di negara kita. Hanya di negeri Pahang Darul Makmur. Tak ada di negeri lain. Kita mempunyai seramai 350 orang guru Quran asrama. Kita edarkan di asrama-asrama untuk membantu segala sekadar berkenaan yang anak muridnya mungkin perlu kepada pendedahan dan bantuan untuk mengajar bacaan Al-Quran. Dengan sumbangan daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk terus termotivasi mendidik anak-anak kita di Pahang dan beri pengetahuan agama yang betul dan tepat. Tambahannya, Negeri Pahang merupakan satu-satu negeri yang mempunyai guru Al-Quran asrama dengan jumlah seramai 350 orang yang berperanan mendidik pelajar di asrama seluruh negeri. Secara keseluruhan, seramai 3,002 penerima menerima manfaat BKA membabitkan peruntukan lebih RM600,000 termasuk 2,652 guru kafah dan 350 guru Al-Quran asrama. Bantuan akan disalurkan secara berjadual mengikut zon dan program ini akan diteruskan di daerah lain dalam masa terdekat. Isu pelajar terpaksa berjalan hampir 500 meter ke hentian bas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bagin akhirnya menemui penyelesaian. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD meluluskan kebenaran kepada perkhidmatan bas.my untuk memasuki kawasan sekolah bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pelajar, terutama ketika cuaca tidak menentu. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Insinyur Razali Kasim berkata, perkhidmatan bas akan beroperasi pada waktu pagi, petang dan Jumaat mengikut jadual yang ditetapkan. Setelah lepas dapat aduan melalui netizen di media sosial berkenaan dengan isu perkhidmatan bas
yang tak masuk ke sekolah. Dan pelajar-pelajar terpaksa berjalan sejauh lebih kurang 500 meter. Dan ini membahayakan keselamatan dia lah kepada pelajar, dan terutama sekali keadaan sekarang cuaca pula panas apa semua kan. Jadi saya telah meminta hari ini buat perjumpaan bersama dengan pihak pengusaha bas, Bas Deman dan pihak APAD sendiri datang turun, dan hasilnya pihak APAD telah memberi kebenaran kepada pihak Bas Deman untuk masuk mengantar dan mengambil pelajar pada 10 pagi, pukul 6.30 dengan 7.20 itu, dan juga pula petang pukul 2 petang pukul 2 petang, termasuk juga hari Jumaat lah pukul 12 Jadi saya harap dengan usaha ni dapat menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh ibu bapa dan juga para pelajar lah. Beliau turut meminta Jabatan Kerja Raya menilai langkah-langkah lalu lintas di Jalan Persekutuan FT3 bagi mengurangkan risiko kemalangan selepas rekod menunjukkan 15 kes dilaporkan dalam tempoh 3 tahun, termasuk 3 kes pada suku pertama 2026. Beliau berharap agar usaha ini dapat memberi keyakinan kepada ibu bapa dan memastikan pelajar dapat bergerak ke sekolah dengan selamat. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan informasi terkini dan perkembangan semasa di negeri Pahang. Assalamualaikum.